Mu siapa? Aku orang jahil. Diam. Tu kerja mu duduk diam. 2 hari lepas saya ada terbaca lah. Ramanya netizen marah. Sebab apa? Sebab kerajaan termasuk JAKIM lah, dia kata tidak mau tetapkan lagi bila hari raya. Kenapa? Kerana kaki kalau raya mengejut susah. Sebab ada peniaga kuih nak buat kuih, nak terima tepuhan kuih, nak buat wahulu, nak buat biskut raya, jadi rohak orang. Patut tetap sudah bila raya, baru mudah kan nak niaga kuih. Jadi raya selama ni kena tengok kuihmu ke mana. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tunduk pada syariat Allah. Mu pula dah nak tengok kuihmu tepah ke tak? Apa peduli kuihmu? Mu siapa? Raya mengejut ni bila nampak anak bulan. Kalau tak nampak, tak mengejut. Lusa raya. Sama-sama kita puasa 30 hari. Tak mengejut lah. Dia raya ni dengan nampak anak bulan. Bukan buat kalender awal-awal. 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kena ru'yah. Kena tengok anak bulan. Ada khilaf. Patut mati mu tu masa Covid kau ni. Gana gitu. Jadi pandanganmu pada Nabi. Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mulakan puasa jika nampak anak bulan Ramadan, mula berhari raya jika nampak anak bulan Syawal. Mu siapa? Agama ikut mu ke mu nak ikut agama? Dah kecuali dah boleh buat tupak sutong dah tak nak buat. Dah peduli apa? Islam bukan raya kuih. Bila dah raya esok, kita pakat turun bersolat hari raya. Kita ziarah menziarah. Bang buat apa sekadar patut. Tak lagi. Tu raya. Ambo nak tunggu benda orang kuih mu nak tunggu dan orang order apa semua. Mu siapa? Dah kalau tengok 29 Ramadan kalau mendung esok sekali lagi puasa. Lusa raya. Tidak mengejut. Kita buat kerja kita. Kerja kita benda. Mu siapa? Aku mufti. Mufti fatwa. Mu siapa? Aku orang jahil. Diam. Tu kerja mu duduk diam. Sepatutnya bagi orang awam yang jahil ini duduk diam.